Okay, jika anda nampak dalam meter cluster anda ada lane kanan dan kiri, ia bermakna sistem lane departure warning sedang berfungsi. Dia detect, kamera telah detect lane di jalan raya yang di hadapan yang dia boleh detect. So ini bermakna lane departure warning diaktifkan. Okay, tetapi tak semua orang suka dengan function ini atau feature keselamatan ni. Dia tak selesa dalam pemanduan tu. Mungkin ada bunyi ataupun assist, maknanya steering tu bila terkeluar dia akan pulas ke tengah balik. So mungkin dia tak suka yang ni, function agak mengganggu bagi mereka yang tak biasa. So bagi saya dia satu function yang bagus dan saya dah biasa dah, saya dah boleh adapt dengan sistem lane departure warning ni. Okay, so untuk mereka yang tak berapa biasa, yang tak suka dengan function ni, boleh deactivate. So buttonnya di sini, so di bahagian panel bawah kanan ni. So dan logo macam ada kereta sedang berlanggar tu lah. Itu sebenarnya logo untuk pre-collision brake atau pre-collision warning. So dia kongsi dengan lane departure warning sekali. So caranya kalau nak deactivate lane departure warning, so anda kena tekan sekali saja. So dia akan bunyi. Okay, dan kalau anda nak deactivatekan PCB, kena tekan dalam masa 3 saat baru dia deactivate. Saya pun tak pasti kenapa function ni tak dipisahkan. Maksudnya dia ada button sendirilah untuk lane departure warning, sebab ada banyak lagi space button yang berbaki. Lane departure warning off, maknanya dah batal. Okey, saya tekan lagi sekali. Okey, ni enable lah. By default memang dia enable. Lane departure warning tu hidup lah. Okey, saya tekan lagi sekali. Okey, dia akan hidup. Okay, jika anda tekan button tu lama dalam masa 3 saat, so PCB akan dinyahaktifkan. Okay, so button yang sama tapi ada dua fungsi. Okay, so kalau anda tekan dalam masa 3 saat, so logo ini akan keluar atau simbol yang akan keluar. So nampak macam kereta berlanggar dan tulis off. Okay, so itu PCB atau PCW telah dinyahaktifkan. Okay, so maknanya dia tak ada auto brake tau. Okay, kalau anda nak deactivatekan dua-dua sekali pun boleh. So tekan 3 saat and then PCB off keluar, lepas tu tekan sekali, so and then departure warning pun akan deactivatekan, ataupun sebaliknya, tekan sekali lepas tu tekan 3 saat. Boleh juga. Okey, apakah yang akan berlaku selepas kita dah batalkan lane departure warning? So kalau anda lihat di atas tu, dekat bahagian option yang kedua, okay, so dia akan menunjukkan lane kan. So dia tak ada lagi detection lane kanan dan kiri tu. Okay, kalau kiri sekali yang down tu untuk echo kan. So yang kedua ni, so anda tengok kosong dah, tak ada lane kanan kiri dikesan. So maknanya kamera dah tak detect lane yang di depan tu. Okay, walaupun ada. Itu antara kesannya. Okay, sekarang ni saya aktifkan semula lane departure warning. So nampak tu, dia dah ada 2 lane kat depan tu. Dia dah detect, dari kamera dah detect dekat jalan raya ada lane. Tapi kadang-kadang dia tak detect juga, sebab mungkin lane dekat jalan raya tu pudar kan, ataupun dah rosak kan, ataupun memang tak ada lane tu. So memang tak adalah kalau kat situ kan. Satu lagi faktor, bila terlalu dekat sangat kenderaan depan dengan kenderaan kita, so kamera tu tak boleh detect lah ada lane. So dia tak nampak. So kalau dia dah ada cukup distance ataupun jarak tu, so barulah dia muncul. So kalau departure warning diaktifkan. Bila lane departure warning telah diaktifkan, so bila anda langgar lane, sebenarnya termasuk lane melepasi lane, so dia tak bunyi lagi dah. So steering pun tak dipandu ataupun tak dibantu untuk ke tengah balik semula. So maknanya memang dah terbatal. Seperti anda lihat di dalam video ni, so walaupun ada lane di jalan raya, tapi di meter cluster tidak menunjukkannya. So maknanya dia dah deactivate lah. Okey, selain daripada lane departure warning, yang menggunakan sistem lane ni juga, yang detect lane juga adalah lane keep control. Yang mana lane keep control ni fungsi di dalam adaptive cruise control. Bila kita biarkan kenderaan ini untuk accelerate dengan
secara automatik ikut speed yang kita set. So adaptive cruise control kan, maknanya lane keep control pun deactivate sekali. So apabila kita dah batalkan LDW tu, lane departure warning, so lane keep control juga terbatal. So bila kita gunakan adaptive cruise control, so lane keep control tidak ada, tidak akan aktif semula sebab kita dah batalkan lane departure warning. Okay, so jangan terkejut lah kalau kenapa dia tak bantu assist steering so, dalam masa adaptive cruise control, sebab kita dah batalkan lane departure warning. So tak ada lane keep control dalam tu. So dua-dua ni lane lah, sebab ni dia menggunakan mungkin algoritma yang lebih kurang sama tapi ada sikit perbezaan lah. Okay, video di atas ni menunjukkan adaptive cruise control tanpa lane keep control sebab kita dah batalkan lane departure warning. So bila saya lepaskan steering, terlanggar lane di jalan raya tu, dia tak ada bunyi apa-apa dan dia tak bantu steering saya untuk ke tengah semula. So itu kesan daripada pembatalan lane departure warning. So anda lihat di meter cluster tu hanya distance saja 1, 2, 3 level tu je yang ada, kanan kiri tidak ada. Okay, itu saja perkongsian pada kali ini mengenai cara pembatalan lane departure warning dan apa yang terkesan bila kita membatalkan lane departure warning. Okay, so bagi saya ada satu function yang bagus sebenarnya, tetapi dia lah setengah orang dia belum biasa, mungkin dia perlukan ketenangan tak nak bunyi-bunyi sangat. Kadang-kadang orang perlukan senyap memandu tak ada assistance, so kita boleh batalkan. Mungkin ada situasi-situasi tertentu yang kita tak perlukan lane departure warning ni, so anda boleh batalkan dengan tekan button PCB tu precaution warning. So cara dia sangat mudah. Okay, itu saja. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan hati-hati memandu. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera.